Terima kasih cinta kerana ada. YB, selamat. Minta maaf sangat-sangat. Saya tak pernah pergi area ni. Minta maaf sangat YB. Tak apa. Salah saya juga. Lagipun saya memang biasa mesyuarat dekat sini. Itulah saya pun tercall awak kan. So datang sini, saya pun minta maaf juga. Saya... Zulaikha? Hey! Kat YB. Oh, thank you. Yalah, duduk. YB, pasal hari tu saya minta maaf sangat-sangat. Saya tak sengaja nak kotorkan kot YB. Saya dah basuh kot tu, wangi-wangi. Harap YB okeylah dengan bau perfume saya. Saya janji, kalau YB datang ke kedai saya bagi diskaun 50% off. Zulaikha, kan saya dah cakap saya dah maafkan. Lagipun awak tak sengaja kan? Oh ni, YB, saya ada buat kek khas untuk YB. Oh, kek? Awak buat sendiri? Ya? Oh ya? Oh wow. Awak buat? Oh, terima kasih. Sama-sama. Tapi Zulaikha, saya... YB, saya tahu YB cut sugar. Kek ni tak manis sangat. Kalau yang manis tu senyuman YB. Tak, kek ni tak manis sangat. Confirm sedap. Resepi Cik Sayang, saya modified sikit. Oh. Faham. Taklah, saya ingatkan awak cakap awak sayang saya. Jarang ibu nampak Rida selera sangat makan macam ni. Ada sesuatu ke yang buat hati anak ibu ni berbunga-bunga? Tak ada lah, Bu. Dah lama tak makan makanan ibu. Rindu. Yelah tu rindu. Jaranglah ibu nampak Ri makan macam ni. Kalau tak ada apa yang membahagiakan tu, tengok senyuman tu pun ibu dah boleh baca tau. Itu tandanya senyuman orang yang tengah angau di lamun cinta. Tak ada lah, Bu. Ya. Sebelum nak fikir pasal cinta, pastikan hak rakyat tu diutamakan. Lepas tu, kalau nak cari perempuan, cari yang betul-betul yang beri manfaat kepada kamu. Jangan cari yang wepek. Mulalah tu dia nak berceramah. Abang ni pun bagilah dia relax sikit. Dia ni YB muda. Kalau saya tak ceramah, lama-lama dia akan lalai. Ingat senang ke nak jadi wakil rakyat? Alah bang, pandailah dia nak uruskan. Ni, macam mana dengan projek Kampung Indah tu? All good? Ya. Semuanya berjalan ikut timeline. Orang kampung pun tak sabar tengok dewan baru tu. Kontraktor pun not bad, actually. Laju. Cuma kena pantau sikit lah sebab takut jadi macam kontraktor lama kan. Selalu pantau itu pantau apa? Pantau projek ke pantau lain? Pantau apa? Ya, ayah dengar kamu ni tengah pantau kedai kat kampung tu. Warung, apa nama warung Zulaikha? Betul ke? Lepas tu bukan setakat makan je. Siap bermesra dengan perempuan dekat situ. Hari tu awak cakap kan yang special tu awak. Jadi Terima kasih cinta kerana